Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Pintar KDRI. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya kita dapat berkumpul dalam majlis ilmu yang penuh manfaat ini, iaitu Forum Amalan Gaya Hidup Sihat. Saya, Encik Aiman, akan bertindak sebagai pengacara majlis anda pada hari ini. Terlebih dahulu, izinkan saya mengalu-alukan kehadiran yang berusaha Puan Nur Aina Akilah selaku moderator forum kita pada hari ini, barisan panel-panel jemputan yang dihormati dan para hadirin sekalian yang sudi meluangkan masa bersama-sama kita. Jutaan terima kasih atas kehadiran semua. Semoga forum ini memberikan ilmu dan kesedaran tentang kepentingan mengamalkan gaya hidup sihat dalam kehidupan seharian kita. Baiklah, hadirin sekalian, kini tibalah masa sesi forum yang dinanti-nantikan. Untuk itu, majlis dengan sukacitanya menyerahkan sesi ini kepada moderator kita, Puan Nur Aina Akilah, untuk mengendalikan perbincangan bersama barisan panel jemputan. Dengan itu, mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya, Nur Aina Akilah sebagai moderator anda pada hari ini. Yang berusaha, Dr. Rizwan dari Universiti Pendidikan Sultan Idris. Yang berusaha, Dr. Aiman dari Universiti Teknologi Petronas. Serta yang berusaha, Dr. Kamalia dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Serta para penonton yang dihormati sekalian. Selamat datang ke forum kita pada hari ini yang bertajuk Amalan Gaya Hidup Sihat. Seperti yang kita sedia maklumlah, gaya hidup sihat adalah aspek yang penting dalam kehidupan kita bagi memastikan kesejahteraan tubuh, badan dan minda. Namun, masih ramai yang mengabaikan kepentingannya, sama ada dalam aspek aktiviti fizikal, pemakanan maupun kesihatan mental. Oleh itu, hari ini kita akan membincangkan tentang isu-isu berkaitan amalan gaya hidup sihat dan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasinya. Baiklah, tanpa kita melengahkan masa lagi, saya ingin memulakan forum ini dengan panel pertama kita, iaitu Dr. Rizwan yang akan membincangkan isu berkaitan aktiviti fizikal dan dalam amalan gaya hidup sihat. Silakan Dr. Rizwan. Baiklah, terima kasih kepada Puan Aina selaku moderator kita pada pagi ini. Dalam dunia serba moden ini, kebanyakan masyarakat kurang melakukan aktiviti fizikal akibat gaya hidup yang lebih sedentary. Antara isu utama ialah kurangnya aktiviti fizikal dalam kehidupan seharian. Ramai yang lebih gemar menghabiskan masa dengan gadget, bekerja di hadapan komputer dan mengabaikan keperluan bersenam. Kurangnya kesedaran tentang kepentingan seraman menyebabkan ramai individu memilih untuk menjalani kehidupan yang tidak aktif. Setuju Dr. Aiman? Ya, saya setuju Dr. Rizwan. Ya. Huraian lanjut, kurangnya aktiviti fizikal boleh menyebabkan pelbagai masalah kesihatan seperti obesiti, penyakit jantung dan kecil manis. Jadi, gaya hidup sihat yang tidak aktif ni turut menyumbang kepada masalah postur badan dan keletihan kronik. Otot dan sendi juga boleh menjadi lemah akibat kurangnya pergerakan fizikal yang konsisten. Setuju Dr. Kamalia? Saya setuju dengan pendapat awak. Okey. Saya berikan satu contoh. Satu kajian mendapati bahawa individu yang kurang bersenam mempunyai risiko penyakit jantung yang lebih tinggi berbanding mereka yang aktif. Selain itu, individu yang tidak bersenam juga lebih mudah mengalami tekanan kerana senaman membantu merangsang pengeluaran hormon endorfin yang boleh meningkatkan mood seseorang. Kesan daripada gaya hidup yang kurang aktif ini termasuk peningkatan kadar penyakit yang tidak berjangkit serta pengurangan kualiti hidup seseorang. Seseorang itu boleh menjadi cepat letih, kurang produktif dan mudah mendapat penyakit kronik pada usia muda. Itu pengetahuan semasa. Oleh itu, amalan gaya hidup sihat dari segi fizikal amat penting untuk memastikan tubuh badan kekal sihat dan cergas.
Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Rizwan atas pencerahan yang sangat jelas mengenai isu aktiviti fizikal dalam amalan gaya hidup sihat sebentar tadi. Ya, benar. Secara ringkasnya, kurangnya aktiviti fizikal boleh memberi kesan yang negatif dan kesan yang besar kepada kesihatan, termasuk peningkatan risiko penyakit jantung, obesiti maupun masalah postur. Oleh itu, penting bagi kita untuk meluangkan setiap hari untuk bersenam dan memastikan tubuh badan kekal aktif agar kesejahteraan fizikal kita terjaga. Ya, betul. Sekarang mari kita beralih pula kepada panel kedua kita, iaitu Dr. Aiman yang akan membincangkan isu pemakanan dalam gaya hidup sihat. Silakan Dr. Aiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tamanya terima kasih kepada Puan Aina selaku moderator kita pada hari ini. Jadi untuk salah satu aspek lain daripada aktiviti fizikal yang dikatakan oleh Dr. Rizwan tadi adalah dari segi aspek pemakanan yang seimbang. Namun ramai dalam kalangan masyarakat kita mengamalkan tabiat pemakanan yang tidak sihat. Antara isu utama yang dihadapi oleh pengambilan makanan segera dan berproses yang tinggi lemak, gula dan garam. Makanan segera boleh menjadi pilihan kerana faktor kesibukan dan kemudahan. Tetapi kandungannya boleh memberi kesan buruk kepada kesihatan dalam jangka masa panjang. Untuk lanjutnya, pemakanan yang tidak seimbang boleh menyebabkan pelbagai masalah kesihatan seperti obesiti, tekanan darah tinggi dan diabetes. Betul Dr. Rizwan? Ya, saya setuju Dr. Aiman. Okey. Makanan yang tinggi lemak dan gula juga boleh meningkatkan kadar kolesterol dalam darah dan juga boleh menyebabkan arteri tersumbat dan meningkatkan risiko serangan jantung. Sebagai contoh, pengambilan minuman bergula yang berlebihan telah dikaitkan dengan peningkatan kes diabetes dalam kalangan masyarakat. Kajian juga menunjukkan bahawa kanak-kanak yang sering mengambil makanan yang mempunyai risiko lebih tinggi mengalami obesiti pada usia muda. Kesannya, daripada pemakanan yang tidak sihat ini, termasuklah penyakit kronik dan kesihatan yang semakin merosot seiring dengan peningkatan usia. Individu yang tidak menjaga pemakanan yang seimbang ini akan mengalami keletihan, kesukaran dan kesukaran untuk menumpukan perhatian dan masalah pencernaan. Baiklah, sebagai contoh, satu kajian yang dijalankan oleh saintis kepada tikus makmal. Satu diberi pemakanan yang sihat, satu lagi diberi pemakanan yang berlebihan gula. Tikus yang mengamalkan pemakanan yang seimbang mampu menyelamatkan diri dalam masa yang singkat. Dan tikus yang mengamalkan pemakanan yang tidak seimbang itu, iaitu berlebihan gula, mengambil masa yang lama untuk berfikir untuk menyelamatkan dirinya. Baiklah, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, begitu sekali dengan kajian tikus makmalnya ya. Hebat sekali, hebat sekali. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Aiman atas penjelasan yang sangat jelas mengenai isu pemakanan dalam gaya hidup sihat sebentar tadi. Secara ringkasnya lah, boleh tak cut part tu? Sebut secara ringkas. Secara ringkasnya, pemakanan yang tidak seimbang seperti pengambilan makanan segera yang tinggi lemak, gula dan garam boleh membawa kepada pelbagai masalah kesihatan. Contohnya, masalah seperti obesiti, diabetes dan tekanan darah tinggi. Ya. Oleh itu, penting bagi kita semua untuk memilih makanan yang sihat dan seimbang bagi menjaga kesihatan jangka masa panjang. Sekarang kita beralih kepada panel kita yang cantik lagi menawan, iaitu Dr. Kamalia yang akan membincangkan tentang isu kesihatan mental dalam gaya hidup sihat.
Silakan Dr. Kamalia. Terima kasih kepada moderator kita iaitu Puan Aina yang cantik lagi berseri pada hari ini. Terima kasih. Kesihatan mental ni kita sering dengar diabaikan dalam perbincangan mengenai gaya hidup sihat. Padahal ia adalah perkara yang paling penting dengan yang berkaitan dengan kesihatan fizikal. Jadi isu utama yang dihadapi ialah tekanan hidup yang semakin meningkat akibat faktor seperti pekerjaan, pelajaran dan masalah sosial. Jadi, ramai individu yang tidak tahu cara untuk menguruskan tekanan dengan baik yang menyebabkan mereka mengalami gangguan emosi yang berpanjangan. Jadi, tekanan yang berlebihan ini boleh membawa kepada masalah kesihatan mental seperti kemurungan dan kebimbangan kronik. Apabila tekanan ni kita tidak urus dengan baik, akan mengganggu fungsi harian seseorang dan menyebabkan masalah tidur serta kesihatan mental. Setuju tak Dr. Rizwan? Saya setuju Dr. Kamalia. Jadi, contohnya ada satu kajian ni telah menunjukkan bahawa individu yang mengalami masalah tekanan kerja yang tinggi lebih cenderung mengalami gangguan tidur dan kemurungan. Masalah kesihatan mental ni juga boleh menjejaskan hubungan sosial dan prestasi di tempat kerja atau sekolah. Jadi, kesan daripada kesihatan mental yang terganggu ni termasuk juga dengan kemerosotan produktiviti, konflik dalam hubungan sosial dan risiko penyakit fizikal yang berkaitan dengan tekanan seperti hipertensi. Jika dalam masalah ini tidak ditangani dengan baik, individu ni akan lebih berisiko mengalami kerentihan yang melampau dan kehilangan motivasi untuk menjalani kehidupan yang sihat. Jadi, saya amat menggalakkan kepada penonton doktor-doktor di sebelah saya ni untuk menjaga kesihatan mental yang merupakan aspek penting dalam mengamalkan gaya hidup sihat secara menyeluruh. Baiklah, terima kasih kepada doktor kita yang cantik lagi menawan, iaitu Dr. Kamalia atas penerangan yang sangat berguna mengenai isu kesihatan mental dalam gaya hidup sihat sebentar tadi. Baiklah, secara ringkasnya, tekanan hidup yang berlebihan dan gangguan emosi yang tidak ditangani dengan baik boleh menyebabkan masalah kesihatan mental seperti kemurungan dan kebimbangan. Kesihatan mental yang terganggu ni juga boleh memberi impak negatif kepada produktiviti dan hubungan sosial. Oleh itu, penting bagi kita untuk menguruskan tekanan dan dengan bijak dan menjaga kesejahteraan mental agar hidup kita kekal seimbang dan sihat. Dengan itu, kita telah membincangkan 3 aspek penting dalam gaya hidup sihat. Yang pertama, aktiviti fizikal, pemakanan yang seimbang dan kesihatan mental. Jadi, secara kesimpulannya, amalan gaya hidup sihat merangkumi aspek aktiviti fizikal, pemakanan yang seimbang dan kesihatan mental. Setiap individu harus mengambil langkah proaktif supaya dapat memastikan kesihatan diri ni terjaga. Kurangnya aktiviti fizikal ni pemakanan yang tidak sihat dan tekanan hidup yang tinggi boleh menjejaskan atau kita boleh kata memberi impak yang buruk terhadap kesihatan secara keseluruhannya. Oleh itu, langkah-langkah pencegahan perlu diambil supaya dapat menangani isu ini. Jadi, untuk mengatasi masalah ini, beberapa langkah boleh diambil bagi memastikan setiap individu dapat mengamalkan gaya hidup sihat yang lebih baik. Baiklah, saya mulakan dengan panel pertama kita yang lagi kacak dan bergaya, Dr. Rizwan yang akan membincangkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator kita, Pak Aina. Okey, dalam dunia yang serba moden ini, kebanyakan masyarakat kita kurang melakukan aktiviti fizikal akibat gaya hidup yang lebih sedentary. Untuk mengatasi masalah ini, setiap individu perlu
meluangkan masa sekurang-kurangnya 30 minit sehari pun untuk bersenam. Aktiviti seperti berjalan kaki, berjoging atau berbasikal sedikit sebanyak dapat membantu meningkatkan kecergasan badan. Senaman yang konsisten bukan sahaja membantu menguatkan otot dan sendi, tetapi juga meningkatkan sistem kardiovaskular dan daya tahan badan. Setuju Dr. Aiman? Betul. Ya. Selain itu, majikan dan institusi pendidikan juga boleh memainkan peranan dengan menggalakkan aktiviti fizikal dalam jadual harian pelajar. Contohnya, menyediakan kemudahan sukan atau mengadakan program kecergasan berkala di tempat kerja dan sekolah. Ini akan memberikan peluang kepada pekerja dan pelajar untuk bergerak secara aktif dan mengurangkan masa duduk yang berlebihan. Kerajaan juga boleh menjalankan kempen kesedaran mengenai aktiviti fizikal serta menyediakan lebih banyak taman rekreasi dan laluan pejalan kaki bagi menggalakkan masyarakat untuk bersenam. Dengan infrastruktur yang mesra pejalan kaki dan kawasan riadah yang selesa, lebih ramai individu akan terdorong untuk melakukan aktiviti fizikal secara berkala. Setuju Dr. Kamalia? Saya setuju. Kalau semua doktor setuju, saya akhiri ucapan saya dengan Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Rizwan atas penjelasan yang sangat jelas sebentar tadi. Secara keseluruhannya, amalan aktiviti fizikal yang konsisten ni sangat penting untuk meningkatkan kecergasan dan kesihatan badan serta untuk mencegah daripada penyakit kronik. Jadi, setiap individu perlulah meluangkan masa sekurang-kurangnya 30 minit sehari untuk bersenam bagi mengekalkan kesihatan fizikal dan mental. Selain itu, sokongan daripada majikan dan institusi pendidikan melalui penyediaan kemudahan sukan dan program kecergasan mampu untuk mengurangkan gaya hidup sedentary. Jadi kerajaan juga berperanan dalam menjalankan kempen kesedaran serta membangunkan infrastruktur mesra pejalan kaki dan kawasan riadah untuk menggalakkan aktiviti fizikal dalam kalangan masyarakat kita. Jadi dengan usaha bersama daripada semua pihak, kita dapat membentuk masyarakat yang lebih sihat, aktif dan berkualiti hidup. Baiklah, seterusnya kita beralih pula kepada doktor kita yang lagi segak dan tampan, Dr. Aiman yang akan menerangkan tentang langkah-langkah untuk mengatasi isu pemakanan yang tidak sihat. Silakan Dr. Aiman. Terima kasih kepada Puan Aina selaku moderator kita sekali lagi. Sama-sama. Baiklah, bagi mengatasi isu pemakanan yang tidak sihat, terutamanya pengambilan makanan segera, masyarakat perlu diberi pendidikan tentang pemakanan yang seimbang. Antaranya, kempen kesedaran boleh diadakan untuk mendidik orang ramai tentang keperluan mengambil makanan yang kaya dengan nutrien seperti buah-buahan, sayur-sayuran dan protein yang berkualiti tinggi. Kesannya, pengetahuan ini penting agar setiap individu dapat membuat pilihan makanan yang lebih baik. Selain itu, pihak kerajaan juga boleh menggunakan cukai terhadap makanan yang tinggi gula, garam dan lemak serta mengelakkan industri makanan menghasilkan produk yang lebih sihat. Contohnya, pengurangan kandungan gula dalam minuman ringan dan makanan segera dapat membantu mengurangkan risiko penyakit berkaitan pemakanan seperti diabetes dan obesiti. Betul tak, Dr. Rizwan? Betul? Manakala di peringkat individu pula, amal-amal sendiri di rumah boleh membantu mengawal pengambilan zat yang lebih seimbang berbanding makanan segera. Memasak di rumah membolehkan seseorang itu memilih bahan-bahan yang lebih sihat dan mengawal jumlah minyak, garam serta gula dalam masakan mereka. Dengan ini, mereka dapat mengelakkan risiko penyakit yang berpunca daripada makanan yang tidak sihat.
Sekian saja dari saya. Wah, penerangan yang sangat-sangat jelas ya. Jadi, terima kasih diucapkan kepada Dr. Aiman atas penerangan sebentar tadi. Jadi, secara keseluruhannya, pendidikan pemakanan yang betul amat penting bagi membantu masyarakat kita untuk membuat pilihan makanan yang sihat. Jadi langkah seperti kempen kesedaran, pengawalan kandungan gula dan lemak dalam produk makanan serta pengenaan cukai terhadap makanan tidak sihat juga dapat mengurangkan risiko penyakit seperti obesiti, diabetes dan sebagainya. Jadi selain itu, amalan memasak sendiri dekat rumah dapat memastikan pemakanan yang lebih seimbang. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila kita masak dekat rumah, kita dapat tahu isi kandungan yang kita memasak tu. Jadi dengan kerjasama antara individu, kerajaan dan industri makanan, pemakanan sihat dapat diterapkan dalam kehidupan seharian supaya dapat menjaga kesejahteraan jangka masa panjang. Baiklah, seterusnya kita beralih lagi kepada Dr. Kamalia, doktor kita yang paling cantik dekat sini. Jadi, Dr. Kamalia akan menerangkan tentang langkah mengatasi isu kesihatan mental. Silakan Dr. Kamalia. Okey, terima kasih kepada moderator kita Puan Aina yang banyak memuji ya hari ini. Okey, jadi untuk menangani masalah kesihatan mental ni, setiap individu iaitu para penonton dan diri kita sendiri perlu belajar cara atau teknik pengurusan tekanan seperti meditasi, senaman pernafasan dan aktiviti rekreasi yang boleh membantu menenangkan minda. Dengan mengamalkan teknik relaksasi ini, seseorang ni dapat mengawal emosi dan mengurangkan kebimbangan yang boleh menjejaskan kesihatan mental mereka. Selain itu, majikan dan institusi pendidikan perlulah menyediakan persekitaran yang menyokong kepada kesejahteraan mental pekerja dan pelajar. Contohnya, majikan dan institusi pendidikan perlu menyediakan kaunselor dan memperkenalkan polisi keseimbangan kerja dan kehidupan. Dengan adanya sokongan yang baik ni, kita ni sebagai seorang individu akan lebih cenderung untuk berbincang mengenai masalah yang kita hadapi dan mencari penyelesaian yang sesuai. Betul tak, Dr. Aiman? Betul tu Dr. Kamalia. Okey, jadi pihak kerajaan juga boleh meningkatkan akses kepada perkhidmatan kesihatan mental dengan menyediakan lebih banyak pusat kaunseling dan meningkatkan kesedaran tentang kepentingan mendapatkan bantuan apabila mengalami tekanan atau gangguan mental. Langkah ni amatlah penting bagi mengurangkan stigma terhadap masalah kesihatan mental dan menggalakkan lebih ramai individu mendapatkan rawatan yang diperlukan tanpa rasa malu atau takut. Wah. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Kamalia. Sama-sama. Atas penerangan sebentar tadi. Secara keseluruhannya, saya dapat simpulkan kesihatan mental yang baik amat penting untuk kesejahteraan hidup. Jadi, individu tersebut perlulah mengamalkan teknik pengurusan tekanan seperti meditasi dan aktiviti rekreasi bagi mengekalkan kestabilan emosi. Selain itu, sokongan daripada majikan pun penting juga, serta institusi pendidikan juga melalui penyediaan kaunselor serta polisi keseimbangan kerja dan kehidupan dapat membantu mencegah tekanan berlebihan. Kerajaan juga berperanan penting dalam meningkatkan akses kepada perkhidmatan kaunseling serta mengurangkan stigma terhadap kesihatan mental ni. Jadi dengan usaha bersama, kesedaran dan sokongan terhadap kesihatan mental dapat diperkukuh demi kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhannya, amalan gaya hidup sihat memerlukan usaha berterusan dari semua pihak.
Aktiviti fizikal yang mencukupi, pemakanan yang seimbang dan kesihatan mental yang baik adalah kunci kepada kesejahteraan hidup kita. Dengan mengamalkan langkah-langkah yang telah dibincangkan sebentar tadi, kita semua dapat memastikan kehidupan yang lebih sihat dan berkualiti. Oleh itu, marilah kita sama-sama mengambil tanggungjawab untuk menjaga kesihatan diri dan komuniti kita agar dapat menjalani kehidupan yang lebih cergas dan bermakna. Sekian saja daripada kami. Berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Terima kasih diucapkan kepada moderator dan barisan panel atas perkongsian ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat. Kini, kita telah mendapat pelbagai input penting mengenai kepentingan gaya hidup sihat termasuk pemakanan seimbang, aktiviti fizikal dan pengurusan mental. Semoga segala ilmu yang diperoleh hari ini dapat kita amalkan dalam kehidupan seharian. Hadirin yang dihormati, kita telah pun sampai ke penghujung majlis. Sebelum kita mengakhiri majlis ini, saya ingin sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada panel jemputan atas perkongsian ilmu yang sangat berharga, moderator kita yang telah mengendalikan forum dengan sangat cemerlang dan semua hadirin yang sudi meluangkan masa untuk menyertai forum ini. Dengan itu, saya, Encik Aiman, mewakili pihak penganjur memohon maaf atas sebarang kekurangan sepanjang majlis berlangsung. Majlis ini kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Div Kehormat meninggalkan teratak majlis. Sekian sahaja hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga bersua lagi.